Jika anda pernah melihat monitor tekanan darah dan merenung dua nombor itu, tertanya-tanya yang mana satukah sebenarnya penting, anda tidak kesorangan. Dan jika anda pernah diberitahu bahawa tekanan darah anda baik untuk usia anda, apa yang bakal saya dedahkan hari ini mungkin mengubah cara anda berfikir tentang kesihatan anda untuk selama-lamanya. Kerana realitinya menakutkan. Satu daripada nombor tersebut jauh lebih berbahaya daripada yang satu lagi, terutamanya selepas usia 60 tahun. Dan memberi tumpuan kepada nombor yang salah telah meletakkan berjuta-juta warga emas dalam risiko maut secara senyap. Izinkan saya membuat satu janji yang jelas dan terus terang dari sekarang. Di akhir maklumat ini, anda akan faham dengan tepat nombor mana yang merupakan bom jangka untuk warga emas, mengapa ia menjadi kritikal apabila kita menua, dan berapa ramai orang yang ditenangkan secara palsu oleh bacaan normal sedangkan kerosakan sebenar sudah pun berlaku dalam arteri mereka. Ini bukan untuk mencetuskan panik. Ini soal ketepatan, dan ketepatan menyelamatkan nyawa. Selama berdekad-dekad, saya telah bekerja dengan warga emas yang melakukan apa yang disuruh. Mereka memeriksa tekanan darah mereka mengambil ubat mereka mengikut peraturan dengan tepat. Namun begitu, ramai daripada mereka mengalami strok, kegagalan jantung, kerosakan buah pinggang atau rebah secara tiba-tiba. Apabila kami melihat dengan lebih dekat, masalahnya bukanlah mereka mengabaikan tekanan darah mereka. Masalahnya ialah mereka memantau nombor yang salah. Dan tiada siapa, benar-benar tiada siapa yang meluangkan masa untuk menjelaskan kepada mereka mengapa itu sangat penting. Sebelum mendalami kebenaran tidak selesa ini dengan lebih lanjut, saya perlu meminta sesuatu yang penting untuk komuniti kita. Jika anda menghargai kesihatan anda dan ingin terus menerima maklumat perubatan yang jujur, terus terang dan tanpa tapis, klik butang langgan dan berikan tanda suka pada video ini sekarang. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja menyokong channel ini, tetapi anda membantu maklumat ini sampai kepada seseorang yang mungkin pada saat ini sedang mengabaikan isyarat awanan maut. Lakukannya sekarang dan teruslah peka, kerana apa yang saya akan jelaskan kepada anda tentang kekerasan arteri anda adalah sesuatu yang kebanyakan doktor terlepas pandang dalam konsultasi pantas. Sekarang, saya ingin bertanya sesuatu yang penting. Sebelum ini, apabila anda memeriksa tekanan darah anda, nombor mana yang anda berikan lebih perhatian? Yang atas atau yang bawah? Biar saya teka. Kebanyakan orang secara naluri fokus pada nombor bawah. Mereka diberitahu bahawa itu adalah tekanan rehat dan bagi orang dewasa muda, itu mungkin benar. Tetapi penuaan mengubah peraturan permainan secara drastik. Biar saya cerita tentang seorang pesakit. Mari kita panggil dia Harold. Harold berumur 73 tahun, aktif dan sangat berdisiplin dengan kesihatannya. Setiap pagi, dia memeriksa tekanan darahnya dan memberitahu saya dengan bangga, "Doktor, nombor bawah saya sempurna." Tekanan diastoliknya kekal dalam julat normal selama bertahun-tahun. Tetapi tekanan sistoliknya, nombor atas, telah meningkat perlahan, 140, 145, 150. Setiap kali dia pergi ke pemeriksaan, mereka menenangkannya dengan berkata, itu berlaku dengan usia Harold. Mereka memberitahunya berulang kali. Sehinggalah, satu pagi tadi, Harold rebah akibat strok yang tiada siapa sangka akan berlaku. Mengapa ini berlaku? Inilah kebenaran tidak selesa yang perlu anda pahat dalam minda anda. Tekanan darah bukan sahaja dua nombor pada skrin. Ia adalah satu cerita. Ia adalah cerita tentang bagaimana jantung dan salur darah anda sedang menua. Dan salah satu nombor itu menceritakan kisah tersebut dengan lebih jelas daripada yang satu lagi, terutamanya pada peringkat akhir kehidupan. Mari kita pecahkan ini supaya anda tidak lagi ragu-ragu. Apabila anda mengukur tekanan darah, nombor atas dipanggil tekanan sistolik. Ia mengukur kekuatan darah menolak dinding arteri anda apabila jantung anda mengecut, apabila ia mengepam dengan kuat. Nombor bawah adalah tekanan diastolik. Ia mengukur tekanan apabila jantung anda berehat antara degupan. Selama berdekad-dekad, perubatan melayan kedua-dua nombor seolah-olah sama penting. Tetapi kajian jangka panjang yang besar telah menunjukkan bahawa keseimbangan ini berubah, terbalik dengan usia. Pada orang dewasa muda, tekanan diastolik yang tinggi, yang bawah, sangat berkait rapat dengan penyakit jantung. Tetapi dengar ini baik-baik. Apabila kita menua, arteri kita kehilangan keanjalannya secara beransur-ansur. Ia menjadi keras, seperti hos lama yang dibiarkan di bawah matahari terlalu lama. Apabila itu berlaku, tekanan sistolik yang atas meningkat, manakala tekanan diastolik selalunya kekal sama atau malah turun. Keadaan ini mempunyai nama perubatan, hipertensi sistolik terpencil, dan ia sangat biasa pada warga emas. Di sini saya ingin berhenti sebentar dan bertanya secara langsung kepada anda, kerana saya perlu tahu jika ini relevan dengan anda.
Pernahkah anda diberitahu bahawa tekanan anda agak tinggi, tetapi nombor bawah okey, jadi jangan risau. Saya mahu anda beritahu saya di komen. Tulis ya jika ia pernah berlaku kepada anda atau ceritakan pengalaman anda. Saya akan baca apa yang anda tulis kerana penting untuk memahami betapa meluasnya salah faham ini. Kembali kepada sains. Ini bahagian yang ramai orang terlepas pandang. Tekanan sistolik yang tinggi adalah salah satu peramal terkuat untuk strok, kegagalan jantung dan kematian kardiovaskular pada warga emas. Ia lebih kuat daripada tekanan diastolik, lebih kuat daripada kolesterol dalam sesetengah kes. Namun begitu, ia sering diremehkan atau diketepikan sebagai penuaan normal. Ia adalah kesilapan fatal. Mengapa ini berlaku? Mengapa ia begitu berbahaya? Kerana arteri yang keras tidak dapat menyerap kekuatan setiap degupan jantung seperti yang biasa ia lakukan semasa anda muda. Apabila jantung mengepam, tekanan melonjak lebih tinggi dan bergerak dengan lebih ganas melalui seluruh sistem anda. Tekanan berlebihan itu menghentam dan merosakkan salur darah halus di otak, buah pinggang, mata dan jantung itu sendiri. Lama-kelamaan, kerosakan ini terkumpul secara senyap. Ia tidak sakit, ia tidak memberi amaran. Inilah sebab mengapa tekanan darah sering dipanggil pembunuh senyap. Ia tidak gagal dengan bising, ia gagal perlahan-lahan. Dan tekanan sistolik tinggi adalah biasanya isyarat amaran pertama dan satu-satunya yang anda akan terima sebelum kejadian mata petaka. Sekarang, pegang pemikiran ini di kepala anda kerana ia adalah gelong terbuka, open loop yang penting. Jika tekanan sistolik begitu berbahaya untuk warga emas, mengapa begitu ramai orang diberitahu bahawa tekanan mereka baik-baik saja? Jawapannya malangnya terletak pada salah faham asas tentang apa sebenarnya maksud normal pada usia yang berbeza. Ramai warga emas menerima mesej yang salah bahawa tekanan sistolik 140 atau malah 150 adalah boleh diterima untuk usia mereka. Berhati-hati dengan ayat itu. Penyelidikan telah menunjukkan secara konsisten bahawa bacaan sistolik yang berterusan melebihi 140 meningkatkan risiko strok dan penyakit jantung secara ketara. Melebihi 150, risiko bukan sahaja naik, ia melonjak. Dan melebihi 160, bahaya memecut secara eksponen. Tetapi di sinilah kita memasuki kawasan yang lebih kompleks. Pada masa yang sama, wujud satu lagi perangkap maut. Menurunkan tekanan darah terlalu agresif boleh menyebabkan kerosakan, terutamanya jika tekanan diastolik yang bawah jatuh terlalu rendah. Apabila tekanan diastolik jatuh di bawah 60, jantung itu sendiri mungkin tidak menerima aliran darah yang mencukupi. Ini boleh menyebabkan pening, keletihan melampau, kekeliruan dan risiko jatuh yang meningkat, yang bagi orang tua boleh memusnahkan. Dalam sesetengah kes, menurunkan tekanan terlalu banyak malah boleh memburukkan hasil jantung. Jadi sekarang, kita mempunyai tindakan keseimbangan yang berbahaya, ibarat berjalan di atas tali. Tekanan sistolik tinggi merosakkan organ penting anda. Tekanan diastolik terlalu rendah membunuh kelaparan jantung. Dan terlalu ramai warga emas terperangkap betul-betul di tengah-tengah tanpa sesiapa menjelaskan apa yang sedang berlaku dalam badan mereka. Jika anda faham ini, anda akan faham mengapa melabur dalam kesihatan anda sekarang. Memahami nombor-nombor ini akan menjimatkan bukan sahaja wang dalam hospitalisasi dan rawatan kecemasan pada masa hadapan, tetapi akan memelihara aset paling berharga anda, kebebasan anda. Tiada yang lebih mahal daripada kehilangan keupayaan untuk menjaga diri sendiri disebabkan strok yang boleh dicegah. Ini membawa kita kepada konsep yang sangat penting yang hampir tiada siapa bincangkan di luar lingkaran perubatan terkhusus, tetapi yang anda perlu tahu hari ini juga, tekanan nadi. Tekanan nadi bukan nombor ajaib ketiga yang muncul pada mesin. Ia adalah perbezaan matematik antara nombor sistolik dan diastolik anda. Contohnya, jika tekanan darah anda 150/70, tekanan nadi anda ialah 80, 150/70. Tekanan nadi yang luas adalah tanda jelas arteri yang keras dan risiko kardiovaskular yang meningkat. Ramai warga emas mempunyai tekanan nadi yang luas tanpa pernah diberitahu bahawa itu penting. Fikirkan begini, seseorang dengan tekanan darah 150/70 mungkin sebenarnya dalam risiko lebih tinggi daripada seseorang dengan 140/90.
Bacaan kedua 140/90 kelihatan lebih buruk bagi kebanyakan orang kerana nombor bawah lebih tinggi. Tetapi yang pertama 150/70 mencerminkan kekerasan arteri yang teruk dan beban sistolik yang tinggi, yang mana amat berbahaya pada warga emas. Ia berlawanan dengan intuisi, saya tahu. Tetapi perubatan bukan tentang intuisi, ia tentang bukti. Dan di sinilah kekeliruan semakin mendalam dan menjadi berbahaya. Sesetengah orang atau malah profesional yang berniat baik tetapi ketinggalan zaman mencuba menurunkan tekanan sistolik dengan menambah ubat yang juga menolak tekanan diastolik terlalu jauh ke bawah. Pesakit berasa lemah, berasa pening, tidak stabil apabila berjalan. Mereka menganggap ia faktor usia, sedangkan sebenarnya tekanan darah mereka sedang dibetulkan secara berlebihan ke arah yang salah. Disebabkan inilah rawatan tekanan darah pada orang tua mesti bersifat individu. Matlamat satu saiz untuk semua tidak berkesan di sini. Nombor di atas kertas penting, sudah tentu ia penting. Tetapi bagaimana anda rasa juga penting dan sangat penting. Biar saya tanya soalan penting lain. Pernahkah anda berasa pening apabila bangun dari kerusi atau letih luar biasa selepas perubahan dalam ubat anda? Jangan abaikannya. Ini boleh menjadi tanda jelas bahawa tekanan diastolik anda telah jatuh terlalu rendah, walaupun nombor sistolik anda kelihatan lebih baik di atas kertas. Jadi, mari kembali kepada soalan utama yang membawa kita ke sini. Nombor mana yang benar-benar berbahaya? Bagi sebahagian besar warga emas, tekanan sistolik tinggi yang berterusan adalah ancaman utama. Ia adalah musuh yang perlu ditewaskan. Ia meningkatkan risiko strok, kegagalan jantung, penyakit buah pinggang, kehilangan penglihatan dan kemerosotan kognitif. Tekanan diastolik masih penting, sudah tentu, tetapi peranannya berubah dengan usia. Matlamatnya bukan mengejar nombor ketika anda berumur 20 tahun. Matlamatnya adalah melindungi organ anda dan mengekalkan kestabilan untuk menjalani tahun-tahun emas anda dengan sepenuhnya. Tetapi, saya tinggalkan anda dengan satu persoalan, satu hujung longgar yang akan kita selesaikan sebentar lagi. Jika tekanan sistolik begitu berbahaya untuk warga emas, mengapa sesetengah perubahan gaya hidup menurunkan nombor bawah tetapi hampir tidak memberi kesan kepada nombor atas? Dan apa sebenarnya yang membantu mengurangkan tekanan sistolik tanpa menyebabkan kelemahan atau pening yang kita bincangkan tadi? Kerana ada sebab mengapa tekanan sistolik terus naik walaupun anda berasa sihat, dan ada cara khusus disokong oleh sains untuk meningkatkan fleksibiliti arteri anda. Di sinilah cerita ini mengambil satu pusingan yang kebanyakan pesakit dan malangnya ramai profesional tidak nampak akan berlaku sehinggalah terlambat. Kerana memahami nombor mana yang berbahaya hanyalah separuh daripada pertempuran. Separuh lagi yang menentukan sama ada anda akan menikmati cucu anda atau hidup dalam ketakutan adalah mengetahui apa yang perlu dilakukan mengenainya. Dan di sinilah ramai warga emas berasa sangat kecewa. Mungkin anda salah seorang daripada mereka. Anda diberitahu tekanan anda tinggi. Anda diberi sebiji pil atau 2 atau 3. Namun begitu, anda tidak berasa sihat. Atau lebih teruk lagi, nombor di atas kertas bertambah baik. Doktor tersenyum, tetapi anda berasa pening, letih atau lemah yang sebelum ini tiada. Kedengaran biasa? Itu bukan kejayaan perubatan. Itu adalah ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu berbahaya. Perkara pertama yang anda perlu faham, dan saya mahu ini terpahat dalam minda anda, adalah ini. Tekanan sistolik yang tinggi berkelakuan sangat berbeza daripada tekanan diastolik yang rendah. Mereka bertindak balas terhadap strategi yang berbeza. Mereka adalah dua haiwan yang berbeza. Cuba menurunkan kedua-dua nombor dengan cara yang sama, dengan agresiviti yang sama, selalunya mencipta masalah malapetaka, terutamanya pada peringkat lewat kehidupan. Tekanan sistolik didorong sebahagian besarnya oleh kekerasan arteri. Bayangkan hos daman baru. Ia fleksibel, elastik. Apabila anda buka paip, hos mengembang untuk membenarkan air lalu. Tetapi apabila arteri kita menua, ia kehilangan elastisiti itu. Ia menjadi keras seperti paip logam lama. Ia tidak lagi mengembang dengan mudah dengan setiap degupan jantung. Ini menyebabkan tekanan melonjak lebih tinggi apabila jantung mengepam. Ia adalah fizik tulen dan ini menjelaskan sesuatu yang mengelirukan ribuan warga emas. Anda boleh makan dengan baik, anda boleh kekal aktif, anda boleh berasa sihat sepenuhnya, namun masih mempunyai tekanan sistolik yang tinggi secara berbahaya. Tiada tanda warning, tiada sakit, tiada demam. Oleh itu,
Bergantung hanya pada bagaimana rasa anda adalah perangkap maut. Tubuh anda mungkin sedang menjerit di dalam, manakala anda berasa tenang di luar. Jadi, apa yang benar-benar berfaedah? Salah satu cara paling berkesan untuk mempengaruhi tekanan sistolik adalah meningkatkan fleksibiliti vaskular. Itu bermakna mengurangkan keradangan, meningkatkan peredaran dan menurunkan tegangan berlebihan dalam salur darah. Dan di sinilah gaya hidup memainkan peranan berkuasa, jauh lebih daripada orang percaya, tetapi hanya jika dilakukan dengan betul. Mari bercakap tentang pergerakan dan beri perhatian kerana di sini ada mitos yang mesti kita hancurkan sekarang juga. Anda tidak memerlukan senaman intensif untuk membantu tekanan sistolik anda. Malah, aktiviti yang terlalu berat kadang-kadang boleh menaikkannya sementara ke tahap berbahaya pada orang tua. Apa yang penyelidikan tunjukkan secara konsisten adalah pergerakan pederhana dan kerap, terutamanya berjalan kaki meningkatkan elastisiti arteri dari masa ke masa. Ia bukan tentang berlari maraton, ia tentang berjalan kaki selama 20 hingga 30 minit hampir setiap hari. Ini boleh menurunkan tekanan sistolik tanpa menolak tekanan diastolik terlalu rendah. Berjalan kaki juga meningkatkan sensitiviti insulin, mengurangkan keradangan dan meningkatkan fungsi salur darah. Semua ini menyerang terus ke akar masalah sistolik. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensiti. Lebih baik berjalan perlahan setiap hari daripada berlari sehingga keletihan seminggu sekali. Sekarang, mari sentuh topik yang hampir menjadi agama dalam perubatan moden, tetapi penuh dengan salah faham, garam. Sesetengah warga emas diberitahu untuk menghapuskan garam sepenuhnya. Yang lain diberitahu ia tidak penting. Kebenaran, seperti yang sering berlaku dalam perubatan sebenar, berada di suatu tempat di tengah-tengah. Pada individu yang sensitif terhadap garam, natrium berlebihan boleh menaikkan tekanan sistolik dengan ketara. Itu fakta. Tetapi, dan ini adalah tapi yang besar, pada warga emas, menyekat garam secara berlebihan boleh menjadi berbahaya. Ia boleh menyebabkan isi padu darah rendah, pening, kelemahan dan tekanan diastolik yang rendah secara berbahaya. Ini terutamanya benar bagi mereka yang sudah mengambil diuretik tertentu. Matlamatnya bukan sifar garam. Tubuh memerlukan natrium untuk berfungsi. Matlamatnya adalah keseimbangan. Makanan utuh atau whole foods dengan natrium semula jadi bertilak sangat berbeza dalam tubuh anda berbanding makanan diproses yang syarat dengan garam halus industri. Mengurangkan makanan diproses, daging olahan, sup segera, makanan segera, sambil mengekalkan hidrasi yang mencukupi selalunya jauh lebih berkesan dan selamat daripada sekatan garam ekstrim yang menjadikan makanan tawar dan pesakit tidak bertenaga. Bercakap tentang hidrasi, ini adalah satu lagi faktor yang diabaikan secara jenayah. Ramai warga emas mengehadkan cecair dengan sengaja. Mereka melakukannya untuk mengelakkan perjalanan ke tandas yang mengganggu pada waktu malam. Saya faham ia tidak selesa, tetapi malangnya dehidrasi memekatkan darah. Fikirkan, apa yang lebih mudah untuk dipam oleh jantung anda? Air atau madu pekat? Dehidrasi meningkatkan rintangan vaskular yang boleh menaikkan tekanan sistolik. Hidrasi yang mencukupi membantu darah mengalir lebih lancar melalui arteri yang keras itu, mengurangkan lonjakan tekanan. Sebelum beralih ke poin kritikal seterusnya tentang tekanan dan ubat-ubatan, saya ingin berhenti sebentar. Jika anda mendapati nilai dalam penjelasan ini, jika anda belajar sesuatu yang doktor anda mungkin tidak sempat jelaskan kepada anda, saya menjemput anda melanggan channel ini sekarang. Kita sedang membina komuniti orang berpengetahuan yang tidak berpuas hati dengan jawapan separuh matang. Dengan melanggan, anda pastikan anda tidak terlepas bahagian seterusnya, mana kita akan bercakap tentang suplemen tepat yang disokong oleh sains. Bersama-sama, kita lebih kuat. Sekarang, mari bercakap tentang stres. Dan saya bukan hanya maksudkan berasa bimbang. Saya maksudkan stres fisiologi kronik. Stres kronik mencetuskan pembebasan adrenalin berulang kali yang menaikkan kadar degupan jantung dan menyempitkan saluran darah. Lama-kelamaan, ini mengekalkan tekanan sistolik tinggi walaupun anda sedang berehat di sofa. Sebab itu, teknik relaksasi, pernafasan dalam dan terutamanya tidur yang lebih baik selalunya menurunkan tekanan sistolik. Kadang-kadang lebih berkesan daripada pelarasan ubat-ubatan.
Tidur yang baik bukan satu kemewahan, ia satu keperluan vaskular. Dan ini membawa kita ke kawasan paling sensitif, ubat-ubatan. Mari tangani ini dengan jujur dan berhati-hati. Ubat tekanan darah menyelamatkan nyawa. Itu tidak dapat dipertalakan. Tetapi tidak semua ubat berfungsi dengan cara yang sama dan tidak semua sesuai untuk setiap warga emas. Sesetengah ubat menurunkan tekanan sistolik dengan berkesan sambil mengekalkan diastolik, tetapi yang lain menurunkan kedua-dua nombor. Kadang-kadang terlalu agresif. Masalah biasa pada warga emas adalah pengurangan tekanan diastolik yang berlebihan. Ingat apa kita sebut tadi? Arteri koronari yang membekalkan darah kepada otot jantung itu sendiri terisi terutamanya semasa diastolik, semasa jantung berehat. Jika tekanan diastolik jatuh terlalu rendah, katakan di bawah 60, jantung mungkin tidak menerima aliran darah yang mencukupi. Ini boleh membawa kepada keletihan, ketidakselesaan di dada atau malah memburukkan fungsi jantung walaupun nombor sistolik kelihatan bertambah baik di atas kertas. Disebabkan inilah simptom anda sangat penting. Di sini saya ingin berhenti sebentar dan bertanya sesuatu yang sangat serius. Saya mahu anda jujur dengan saya di komen. Pernahkah anda ditukar ubat dan walaupun doktor kata anda lebih baik, anda mula rasa lebih letih, kabus mental atau tidak stabil semasa berjalan? Tulis pengalaman anda di bawah, bukan untuk merungut, tetapi supaya orang lain melihat bahawa mereka tidak gila. Perasaan itu nyata dan mempunyai punca fisiologi. Jika rawatan tekanan darah meninggalkan anda pening, terhuyang-hayang apabila berdiri, apa yang kami panggil hipotensi ortostatik atau keliru secara mental, itu bukan kesan sampingan normal yang patut anda abaikan. Ia boleh menjadi isyarat bahawa tekanan darah sedang diturunkan dengan cara yang salah untuk tubuh anda yang menua. Ini membawa kita kepada pemantauan dan bagaimana tekanan darah sebenarnya patut dikesan. Bacaan sekali sahaja di klinik selalunya mengelirukan. Tekanan berada di doktor, sindrom kod putih, masa hari, berjalan kaki ke pejabat, semuanya memberi kesan. Bacaan di rumah yang diambil dengan betul dan pada masa yang konsisten memberikan gambaran yang jauh lebih jelas. Dan ini satu rahsia. Bacaan pagi adalah sangat penting. Mengapa? Kerana tekanan sistolik tinggi pada waktu pagi sangat berkait rapat dengan risiko stroke. Jika tekanan sistolik anda melonjak pada waktu pagi dan turun kemudian pada hari itu masih penting. Puncak pagi itu meletakkan tekanan besar pada otak dan jantung apabila saluran darah kurang dilindungi. Satu lagi konsep penting adalah tren, bukan nombor individu. Peningkatan perlahan dan stabil dalam tekanan sistolik selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun jauh lebih membimbangkan daripada bacaan tinggi sekali akala kerana anda berasa gembitar. Peningkatan beransur-ansur itu mencerminkan kekerasan arteri progresif yang kita bincangkan. Dan mari kita kembali ke tekanan nadi, perbezaan antara nombor atas dan bawah, kerana konsep ini menyatukan semua yang kita bincangkan hari ini. Jurang yang melebar antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tanda bahawa arteri kehilangan keanjalan. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa tekanan nadi yang luas dikaitkan dengan risiko stroke, kegagalan jantung dan kemerosotan kognitif yang lebih tinggi pada warga ENA. Namun, kebanyakan orang tidak pernah menerima arahan untuk melihat perbezaan itu. Contohnya, tekanan darah 160/70 menghasilkan tekanan nadi 90. Itu bendera merah. Walaupun nombor bawah 70 kelihatan sempurna, tekanan pada arteri adalah ketara disebabkan perbezaan 90 mata itu. Itulah sebabnya rawatan mesti bertujuan untuk mengurangkan tekanan sistolik secara lembut tanpa meruntuhkan diastolik. Keseimbangan itu adalah mata emas. Ia adalah seni dan juga sains. Sekarang ada sesuatu yang memperkasa, sesuatu yang memberi anda kawalan. Perubahan kecil dan konsisten selalunya menghasilkan peningkatan ketara dengan masa. Anda tidak perlu mengubah hidup anda dalam sekelip mata. Memperbaiki tidur, berjalan setiap hari, meningkatkan kualiti diet dengan mengurangkan makanan diproses, mengurangkan stres, mengekalkan hidrasi yang mencukupi. Tiada satu pun daripada ini dramatik dengan sendiriannya, tetapi digabungkan, ia boleh mengubah risiko secara ketara. Faktor penting lain adalah agihan berat badan.
Lemak perut pusat meningkatkan kekerasan arteri dan menaikkan tekanan sistolik. Malah pengurangan sederhana dalam lilitan pinggang boleh meningkatkan fungsi saluran darah. Dan jangan lupa tentang alkohol. Pengambilan berlebihan menaikkan tekanan sistolik dan yang lebih buruk, mengganggu tidur yang memulihkan. Mengurangkan pengambilan selalunya menurunkan tekanan sistolik dalam masa beberapa minggu. Di titik ini, saya mahu menangani ketakutan yang ramai daripada anda miliki. Ketakutan senyap yang membuat anda berjaga malam. Jika tekanan sistolik saya tinggi, adakah bermakna kerosakan sudah berlaku? Adakah sudah terlambat untuk saya? Jawapannya ialah tidak semestinya. Saluran darah mengekalkan keupayaan tertentu untuk menyesuaikan diri walaupun pada usia tua. Walaupun kekerasan arteri meningkat dengan usia, kesannya tidak sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Memperlahankan perkembangan adalah penting. Menstabilkan nombor adalah penting. Mencegah kerosakan lanjut adalah penting. Sebab itulah kawalan tekanan darah bukan tentang mencapai bacaan sempurna sekali supaya doktor menepuk belakang anda. Ia adalah tentang mengekalkan kestabilan sepanjang masa. Ia adalah tentang melindungi otak, jantung dan kebebasan anda. Ia adalah tentang mengelakkan strok, jatuh dan kejadian mengejut yang mengubah kehidupan seluruh keluarga dalam sekelip mata. Izinkan saya menjadi sangat jelas tentang sesuatu sebelum tamat. Anda tidak harus sesekali menghentikan atau mengubah ubat tanpa bimbingan perubatan. Itu adalah melulu. Tetapi anda semestinya mesti faham apa maksud nombor anda. Pesakit yang berpengetahuan mempunyai hasil yang lebih baik. Noktah. Dan pemahaman ini boleh mencegah ketakutan yang tidak perlu. Ramai warga emas panik tentang nombor diastolik yang sedikit tinggi sambil mengabaikan tekanan sistolik yang naik seperti air pasang. Yang lain meraihkan bacaan normal tanpa menyedari bahawa kekerasan arteri sedang berkembang secara senyap. Pengetahuan membetulkan kedua-dua kesilapan. Kita telah meliputi banyak perkara hari ini, jadi izinkan saya tinggalkan anda dengan kesimpulan paling penting, permata yang mesti anda bawa pulang. Bahaya tekanan darah pada warga emas bukan tentang mengejar masa muda. Ia adalah tentang ketepatan. Dan sekarang, saya mahu tamatkan dengan satu soalan jelas. Ini adalah panggilan anda untuk bertindak. Tugasan anda untuk hari ini. Apabila anda memeriksa tekanan darah anda esok pagi, nombor mana yang lebih tinggi baru-baru ini berbanding bacaan anda setahun lalu? Yang atas atau yang bawah? Saya mahu anda memikirkannya. Kerana semakin anda faham nombor anda, semakin kurang kuasanya ke atas anda dan semakin banyak kawalan yang anda dapat semula ke atas hidup anda. Jangan jadi penonton kepada kesihatan anda sendiri. Jadilah protagonis. Terima kasih atas masa anda dan atas percayaan anda. Ingat, ketepatan menyelamatkan nyawa. Hingga lain kali. Sekarang setelah kita mengenal pasti musuh sebenar, tekanan sistolik yang naik senyap-senyap semasa arteri anda menjadi keras dan kita faham mengapa menurunkannya secara agresif boleh menjadi kesilapan fatal jika kita tidak melindungi aliran ke jantung, kita sampai ke bahagian paling kritikal perbualan kita. Bahagian di mana kita beralih daripada ketakutan kepada tindakan. Kerana mengetahui apa dan mengapa adalah penting, tetapi mengetahui bagaimana adalah apa yang akan memastikan anda berada di luar bilik kecemasan. Saya mahu anda bayangkan sesuatu bersama saya sebentar. Bayangkan arteri anda bukan sebagai tiub mogam lengai, tetapi sebagai organ hidup yang dinamik. Lapisan dalam saluran darah anda dipanggil endotelium. Ia adalah lapisan sel yang sangat pintar. Apabila ia sihat, ia menghasilkan gas ajaib dipanggil nitric oxide. Gas ini adalah pengendur semula jadi paling kuat dalam badan. Ia beritahu arteri anda, buka, relax, biarkan darah mengalir. Tetapi inilah masalahnya. Apabila kita menua dan terutamanya jika kita mengalami tekanan tinggi bertahun-tahun, endotelium menjadi rosak. Ia berhenti menghasilkan nitric oxide yang mencukupi. Arteri mentegang. Tekanan sistolik naik. Ia satu kitaran banis. Berita baiknya, dan ini berita yang sepatutnya memberi anda harapan, ialah anda boleh membantu membaiki endotelium itu. Anda boleh merangsangnya untuk bekerja semula walaupun selepas umur 60 atau 70 tahun. Ia bukan sihir, ia biokimia. Dan di sinilah masuknya superhero pemakanan yang doktor anda jarang sempat beritahu. Mari bercakap tentang nitrat diet. Bukan nitrat tiruan dalam pengawet.
itu sampah. Saya maksudkan sebatian semula jadi yang terdapat dalam sayuran berdaun hijau dan terutamanya dalam ubi bit atau beetroot. Apabila anda mengambil makanan ini, badan anda menukar nitrat tersebut menjadi nitrik oksida. Ia seperti memberi arteri anda bahan api tepat yang diperlukannya untuk menjadi fleksibel semula. Saya pernah melihat pesakit yang tekanan sistoliknya degil, rintang terhadap pelbagai ubat dan apabila memasukkan jus ubi bit atau salad rocket dan bayam yang besar setiap hari, melihat bagaimana nombor mereka mula mengalah. Bukan kerana makanan menggantikan ubat, tetapi kerana makanan melakukan kerja yang ubat tidak boleh buat, menyuburkan dinding arteri. Tetapi berhati-hati dan di sini masuk semula prinsip berjaga-jaga. Jika anda cenderung mendapat batu karang atau masalah gula, anda mesti sesuaikan ini. Tiada penyelesaian universal, ada strategi bijak. Sekarang, mari mendalami satu lagi pasangan dinamik yang sering tidak seimbang dalam badan warga emas, natrium dan kalium. Kita sudah bercakap tentang garam, tetapi garam tidak bertindak sendirian. Ia bertindak dalam satu timbangan dengan kalium. Apabila anda mengambil makanan ini, badan anda menukar natrium tersebut menjadi kalium oksida. Ia seperti memberi arteri anda bahan api tepat yang diperlukannya untuk menjadi fleksibel semula. Saya pernah melihat pesakit yang tekanan sistoliknya degil, rintang terhadap pelbagai ubat dan apabila memasukkan jus ubi bit atau salad rocket dan bayam yang besar setiap hari, melihat bagaimana nombor mereka mula mengalah. Bukan kerana makanan menggantikan ubat, tetapi kerana makanan melakukan kerja yang ubat tidak boleh buat, menyuburkan dinding arteri. Tetapi berhati-hati dan di sini masuk semula prinsip berjaga-jaga. Jika anda cenderung mendapat batu karang atau masalah gula, anda mesti sesuaikan ini. Tiada penyelesaian universal, ada strategi bijak. Sekarang, mari mendalami satu lagi pasangan dinamik yang sering tidak seimbang dalam badan warga emas, natrium dan kalium. Kita sudah bercakap tentang garam, tetapi garam tidak bertindak sendirian. Ia bertindak dalam satu timbangan dengan kalium. Kebanyakan orang moden mengambil terlalu banyak natrium dan terlalu sedikit kalium. Makanan seperti avokado, pisang, kentang secara sederhana dan salmon kaya dengan mineral penting ini. Meningkatkan pengambilan kalium selalunya lebih berkesan untuk menurunkan tekanan sistolik daripada sekadar menderita dengan diet tanpa rasa dan rendah natrium. Ia adalah menambah, bukan hanya menolak. Tetapi perhatian, jika anda mengambil ubat tekanan atau mempunyai penyakit buah pinggang, jangan sesekali mengambil suplemen kalium tanpa bercakap dengan doktor anda kerana berlebihan dalam darah boleh membahayakan. Makanan selamat, pil pekat memerlukan pengawasan. Saya mahu berhenti sebentar di sini. Jika anda sedang mencatat dalam minda, saya mahu anda tambah satu kata kunci dalam huruf besar, tidur. Pernahkah anda bangun pagi dengan mulut kering, sakit halapa atau berasa lebih letih daripada semasa anda tidur? Dengar baik-baik kerana ini kritikal. Apnia tidur, henti nafas semasa tidur adalah wabak dalam populasi warga emas dan merupakan salah satu pendorong terbesar hipertensi sistolik rintang. Fikirkan, jika anda berhenti bernafas, oksigen anda turun. Otak anda panik. Ia melepaskan suntikan adrenalin untuk membangunkan anda supaya bernafas. Bam, tekanan anda melonjak. Sekarang, bayangkan itu berlaku 20 atau 30 kali setiap jam, setiap malam. Sistem kardiovaskular anda tidak pernah berehat. Ia sedang berlari marathon semasa anda tidur. Jika anda berdengkur kuat, jika pasangan anda kata anda berhenti bernafas atau jika anda bangun keletihan, tolong buat kajian tidur. Merawat apnea tidur boleh menurunkan tekanan sistolik dengan cara yang lebih dramatik daripada mana-mana pil yang boleh saya preskripsikan. Saya pernah melihat pesakit mengurangkan ubat mereka separuh semata-mata kerana akhirnya mereka mula tidur dengan oksigen yang mencukupi. Ia sebegitu berkuasa. Dan ini membawa kita kepada aspek psikologi yang tidak boleh kita abaikan. Kebimbangan pengukuran. Adakah anda rasa jantung anda berdegup kencang sejurus sebelum mansit mula menekat? Haha, ia normal. Ia dipanggil kesan kod putih, tetapi ia juga berlaku di rumah. Sesetengah pesakit begitu obses dengan nombor sehingga tindakan mengukur tekanan itu sendiri menaikkan tekanan. Ini protokol ketepatan dan ketenangan yang saya cadangkan. Kosongkan pundi kencing. Pundi kencing penuh boleh menambah 10 hingga 15 mata pada bacaan anda. 10 hingga 15 mata. Itu perbezaan antara diagnosis normal dan hipertensi.
Duduk 5 minit sebelum. Jangan sampai dari berjalan dan terus pasang alat. Sistem anda perlu stabil. Belakang bersandar dan kaki di lantai. Jika kaki anda tergantung atau anda bersilang kaki, bacaan akan tinggi secara palsu. Lengan setaras jantung. Jika lengan terlalu rendah, tekanan akan kelihatan lebih tinggi. Jangan bercakap. Bercakap semasa alat sedang mengukur boleh menaikkan bacaan. Dan ini nasihat emas saya. Buat 3 pengukuran berturut-turut, dipisahkan oleh 1 minit. Abaikan yang pertama. Yang pertama hampir selalunya kebimbangan. Puratakan yang kedua dan ketiga. Itu nombor sebenar anda. Saya mahu anda tanya diri anda sekarang. Adakah anda melakukan mana-mana kesilapan ini semasa mengukur? Mungkin anda bersilang kaki? Atau anda mengukur semasa mahu ke tandas? Tinggalkan di komen. Ya, saya bersilang kaki. Atau saya bercakap semasa mengukur. Jujur tentang kesilapan kecil ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan data sebenar. Sekarang, mari bercakap tentang cara bercakap dengan doktor anda. Kerana malangnya, dalam sistem perubatan semasa, konsultasi berlangsung 10 atau 15 minit. Doktor melihat skrin, melihat nombor dan selalunya mengikut protokol standard. Anda perlu menjadi pengurus kesihatan anda sendiri. Jangan pergi ke konsultasi dan hanya berkata, ini nombor saya. Katakan begini, Doktor, saya perasan tekanan sistolik saya, yang atas, sedang naik, tetapi diastolik saya, yang bawah, okey atau rendah. Saya risau tentang tekanan nadi saya. Bolehkah kita sesuaikan rawatan untuk melindungi arteri saya tanpa menurunkan yang minimum terlalu banyak dan menyebabkan saya pening? Bam! Dengan menggunakan bahasa itu, dengan menyebut tekanan nadi dan risiko hipotensi, anda memberitahu doktor bahawa anda pesakit yang berpengetahuan. Anda mengubah dinamik konsultasi. Anda memaksa penilaian peribadi dan bukannya preskripsi automatik. Dan jika doktor anda mengetepikan kebimbangan anda, jika dia memberitahu anda ia normal untuk usia anda mempunyai sistolik 160, cari pendapat kedua. Kesihatan anda terlalu berharga untuk diuruskan dengan piawaian usang. Mari bercakap tentang masa depan. Mengapa kita buat semua ini? Mengapa bersusah payah dengan diet, tidur, pengukuran tepat? Bukan untuk menjadi pesakit penpuna, bukan untuk mempunyai hamparan data yang cantik. Kita lakukan ini untuk melindungi otak anda. Hipertensi sistolik adalah faktor risiko nombor 1 yang boleh diubah untuk demensia vaskular dan Alzheimer's. Arteri kecil dalam otak anda rapuh. Hentaman berterusan tekanan tinggi merosakkannya, mencipta lesi kecil yang, dengan bertahun, merompak ingatan, kejelasan dan kepribadian kita. Kita lakukan ini untuk melindungi buah pinggang anda, yang merupakan penapis halus yang membenci tekanan tinggi. Sebaik saja buah pinggang gagal, hidup berubah secara drastik. Kita lakukan ini untuk melindungi kebebasan anda, kerana strok tidak selalunya membunuh. Kadang-kadang ia melakukan sesuatu yang ramai takudi lebih daripada kematian. Ia menjadikan anda bergantung. Ia merompak keupayaan untuk berjalan, bercakap dan menjaga diri sendiri. Setiap kali anda memilih berjalan 20 minit daripada duduk sahaja, anda sedang membeli kebebasan masa depan. Setiap kali anda memilih makan malam ringan dan sihat daripada bom natrium, anda sedang melabur untuk melihat cucu anda graduasi. Setiap kali anda mengawal stres dan mengutamakan tidur, anda sedang melindungi otak anda. Kos ketidakbertindakan besar. Dan saya bukan hanya bercakap tentang wang. Walaupun kita tahu, penjagaan perubatan penyakit kronik boleh menghabiskan simpanan seumur hidup. Saya bercakap tentang kos emosi. Kos tidak dapat melakukan apa yang anda cintai. Tetapi, di sini anda berada, mengambil tahu, belajar, mengambil kawalan. Itu memisahkan anda daripada 90% orang yang hanya menunggu bencana berlaku. Saya mahu sentuh satu poin terakhir yang vital. Keradangan. Kekerasan arteri bukan sekadar haus dan lusuh. Ia keradangan aktif. Gula tinggi, minyak sayuran diproses, tembakau, stres, semua itu meradangkan badan. Dan apabila badan radang, arteri mempertahankan diri dengan menjadi lebih keras. Sebab itu, mengurangkan lemak perut buncit yang keras itu sangat penting. Lemak itu bukan sekadar berat tambahan.
Ia adalah organ aktif yang mengepam bahan kimia radang ke dalam darah anda 24 jam sehari. Mengurangkan pinggang itu, walaupun beberapa sentimeter, menurunkan beban radang dan membantu merehatkan tekanan sistolik. Anda tidak perlu menjadi atlet Olimpik. Perubahan kecil, kurang gula, lebih banyak jalan kaki, lebih banyak air, kurang stres. Ingat janji saya pada permulaan. Saya beritahu anda bahawa anda akan faham nombor mana yang berbahaya dan apa yang perlu dibuat. Nombor berbahaya adalah sistolik yang tinggi apabila ia naik sendiri. Bahaya tersembunyi adalah menurunkan diastolik yang rendah terlalu banyak. Penyelesaiannya bukan pil ajaib. Ia adalah keseimbangan antara ubat tepat, pergerakan konsisten, pemakanan pintar dan rehat mendalam. Sekarang anda ada petanya. Anda ada pengetahuannya. Apa yang anda buat dengannya bergantung pada anda. Tetapi saya percaya pada anda. Saya pernah melihat orang berumur 80 tahun meningkatkan kualiti hidup mereka secara drastik hanya dengan memberi perhatian kepada butiran ini. Tidak pernah terlambat untuk mula menjaga arteri anda. Mereka bertindak jika anda melayan mereka dengan baik. Kita sampai ke penghujung perjalanan ini bersama, tetapi ia baru permulaan untuk anda. Saya ada satu permintaan terakhir. Jika maklumat ini memberi anda kejelasan, jika ia memberi anda tool baru untuk melindungi diri anda atau orang tersayang, kongsikan kandungan ini. Hantar kepada abang anda, kawan anda, letak dalam kumpulan keluarga. Kerana ada berjuta-juta warga emas di luar sana mengambil ubat yang salah, berasa pening dan takut tanpa mengetahui bahawa penyelesaian mungkin berada dalam keseimbangan dan bukan kekuatan kasar. Bantu saya sebarkan mesej ketepatan ini. Dan sekarang, soalan akhir untuk menutup bulatan ini. Saya mahu anda komited secara terbuka dengan diri sendiri di komen. Tulis, mulai hari ini, saya utamakan kesihatan arteri saya. Atau tulis, saya akan semak tekanan nadi saya. Dengan menulisnya, anda menjadikannya nyata. Anda memberi arahan kepada otak anda. Misi saya adalah supaya anda menua dengan kekuatan, dengan kejelasan dan dengan marduah. Terima kasih kerana membenarkan saya menjadi bahagian daripada perjalanan anda ke arah kesihatan. Jangan lupa langgan supaya anda tidak terlepas kelas induk terakhir mengenai kesihatan anda. Jaga nombor anda, tapi yang paling penting, jaga nyawa anda. Jumpa lagi.